Berdasarkan ramai komen lah, macam mana aku simpan 3 juta. Dan ada juga yang komen, dalam report aku tulis 2 juta. First, kena tahu dulu aku buat bisnes apa. Ramai yang tanya juga, abang buat bisnes apa kan? Saya buat bisnes declare cukai. Saya buat account dan declarekan cukai itu kepada LHDN. Masa saya buat seronok-seronok lah, sambil-sambil saya menjadi pegawai account kepada syarikat lain. Aku dah berbuat bisnes dalam 10 tahun. Setahun aku dapat kumpul 200,000 je. Tak banyak-banyak. 200,000 je aku dapat kumpul. 10 tahun dah berapa? 2 juta. Ini semua matematik. 2 juta dalam perniagaan sebagai business owner bukanlah banyak mana. Dan ramai tanya, kenapa tak simpan duit dalam bank? Aku bukan kata aku tak simpan duit dalam bank. Ada juga aku simpan duit dalam bank. Dalam report polis aku kan, kau tak baca ke report polis? Ada emas. Emas ni dia naik nilai. Daripada tahun 2017 lagi aku dah start membeli emas. Kita beli emas 999, beli gelang lah, beli apalah kan. Okey, kita beli emas sebenarnya untuk menyimpan. Tapi banyaklah kita menyimpan, orang kata jongkong emas yang kita tukarkan kepada duit. Dan nilai emas tu dah naik harga ke 3 juta pada tahun 2025. Dan sekarang ni dia makin naik, boleh pergi ke 4 juta. Dan asal-usulnya penyimpanan aku tu berjumlah lebih kurang 1.8 juta hingga 2 juta. Macam mana aku boleh dapat 2 juta? Come on lah.